Serius, stoplah develop mall baru. Malaysia dah ada 1074 kompleks beli belah, ruang runcit, 17.7 juta meter persegi, tapi okupansi purata baru 77%. Maksudnya banyak lagi lot kosong. Jadi untuk apa lagi tambah? Realiti sekarang orang dah tak shopping macam dulu, kuasa beli makin ketat, jualan runcit 2024 cuma naik 3.8%, unjuran 2025 drop ke 3.1% je. Orang keluar mall tapi belanja makin berkira. Kenapa? Sebab ekonomi tengah menghimpit, gaji tak naik laju, kos hidup makin tinggi, inflasi makan pendapatan, ramai orang dah tak ada duit dah nak simpan pun, apatah lagi nak spend besar dekat shopping mall. So bila masuk mall, kebanyakan orang datang makan, tengok wayang, jalan-jalan dengan family. Barang keperluan shopping fashion semua klik online je. Itu sebab banyak mall lama struggle. Atria PJ walaupun dah revamp, lot masih kosong. Footfall pun kalah dengan pesaing baru. Ini bukan isu lokasi tapi realiti. Orang dah tukar cara berbelanja. Trend ni global, bukan Malaysia je. Kalau mall tak adapt, dia akan jadi ghost mall. Tapi tak semua mall kalah. Kalau tengok contoh Wan Utama, salah satu mall kegemaran aku lah, dia masih survive sebab ada beberapa perkara. Perkara pertama adalah tenant mix yang besar. Lebih 600 kedai, luxury sampai mid market, semua kategori ada. Yang kedua adalah F&B lifestyle. Restoran, cinema, bowling, indoor park, rooftop garden, orang datang untuk experience. Dan yang ketiga adalah community hub. Wan Utama ni pandai tarik crowd dengan event dan pop-up. So jadi landmark Damansara. So walaupun ekonomi susah, Wan Utama ni masih boleh tarik crowd sebab dia jadi tempat untuk lepak, makan, hiburan, family day out. Itulah beza mall yang faham reality versus mall yang masih hidup atas angan-angan retail semata-mata. Kesimpulannya, kita tak perlukan lebih banyak mall, kita perlukan mall yang lebih hidup. Zaman orang shopping gila-gila dah habis. Sekarang orang keluar mall untuk makan dan hiburan je. Sebab duit nak simpan pun dah tak ada. Mall macam Wan Utama survive sebab dia evolve jadi community hub. So aku tanya korang, nak terus bina mall baru yang kosong atau nak hidupkan mall sedia ada sampai jadi jantung komuniti?